Tahun 2025 menandakan kali kedua program Showcase Projek Kefahaman melalui Proyek Bentuk atau KMR dilaksanakan. Program ini mula diperkenalkan pada tahun 2024 di SMK Kampung Raja selaras dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan 2017-2025 bagi melahirkan murid yang berdaya saing di peringkat global. Melalui KMR, murid diberi peluang untuk belajar secara aktif, kreatif dan menyeronokkan bukan sekadar dalam kelas tapi melalui projek hands-on yang bermakna. Program ini memberi fokus kepada subjek sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan untuk tingkatan 2 dan tingkatan 3. Melalui projek ini, murid bukan sahaja mengaplikasikan ilmu tetapi juga mengasah kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah dan bekerjasama dalam kumpulan. Harapan saya adalah dengan progres begini dapatlah mengenai minat pelajar-pelajar lain. Saya nombor seorang lagi, saya nombor saya tengok dia review luar pun memang sangat menarik. Dua ada lah, sebab itu ada teknik tu ada. Begitu juga dengan contoh jantung yang dibuat. Saya sengaja tadi jantung tetap menambah semua. Bagaimana nak kita bagi kalau yang oksigen ke paru-paru dan jantung. Dan semua ciptaan kamu very intuitive, sangat memberi maklumat. So selepas ni bila murid lain datang, so kamu memberi information yang sangat bagus kepada mereka. Tahniah ya. Okey, dalam KMR kita memang fokus thinking skill, kebolehan, kemahiran berfikir skill dan kemahiran berfikir. Jadi apa yang kamu buat ini saya rasa sangat mengukur kemahiran berfikir, tetapi jangan lupa pengetahuan yang ada untuk boleh kamu berfikir. KMR juga membantu murid membina keyakinan, memupuk kreativiti dan inovasi, siapa penting untuk masa depan mereka. Showcase KMR 2025 adalah bukti bahawa pembelajaran boleh menjadi pengalaman yang menginspirasikan. Mari kita terus jayakan bersama demi masa depan yang cemerlang.